Sebenarnya bukan salah kita punca tak pandai urus duit. Habis tu salah siapa? Salahnya ialah kita belajar matematik bab algebra, belajar bab linear dan sebagainya. Tapi perkara ini yang kita tak belajar. Iaitu apa? Macam mana kita nak buat bajet setiap bulan. Mana ada orang ajar kita? Macam mana nak bezakan hutang baik dengan hutang jahat? Mana ada orang ajar kita? Macam mana nak bina tabung kecemasan? Siapa yang ajar kita? Kenapa nak buat tabung kecemasan pula? Sebab bila kereta kita rosak ataupun kita hilang kerja, kita tak terus nazak. Jadi, apa yang berlaku pada hari ini ialah habis sahaja belajar, kita masuk ke dalam alam pekerjaan. Gaji pertama masuk dan kita belajar kewangan dengan cara yang paling mahal iaitu melalui kesilapan. Apa yang kita silap? Silap ambil hutang, silap swipe kad kredit, silap beli benda ikut emosi. Jadi ada orang yang sempat patah balik. Dia sedar awal dan cuba susun balik hidup dia. Tapi ramai juga yang sampai umur 30, 40, 50 tahun masih ulang drama yang sama. Iaitu apa? Gaji naik tapi hidupnya tetap sesak. Jadi kalau anda baru sedar, kenapa aku baru tahu semua ni sekarang? Bertenang. Sebab apa? Pintu taubat masih terbuka. Sekarang kita dah sedar. Jadi jangan ulang kesilapan yang sama. Mari kita sama-sama belajar uruskan duit kita.